merupakan baik untuk membantu usahawan-usahawan yang tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan ataupun masih baru nak berniaga. Mereka datang ke Usaha Nita dan terus diberikan injection. Inject terus, bagi jumpa networking bang, terus launch produk. Wow, sebenarnya membantu juga lah pada usahawan-usahawan di luar sana. Macam kadang-kadang ada peniaga ni, dia meniaga dia macam berat juga tau. Dia stagnan. Betul. Je kan? Sebab tak tahu, tak ada idea. Boleh. So bila ada bantuan daripada Usaha Nita, membantu peniaga-peniaga baru ni untuk meningkatkan lagi mutu ataupun jualan. Pandai. Itulah tugas Usaha Nita. Itu pada mulanya. Apa dia mulanya? Tak. Buat sekarang pun tengah berlangsung program affiliate wanita berjaya. Hanya untuk wanita-wanita. Wanita-wanita yang tak ada buat apa kat rumah-rumah tu, yang ada main phone, selalu tengok Syariah Al-Haddad, tengok TikTok dan sebagainya. Mereka boleh Kak Wani ambil gambar belum? Kina ambil gambar Kak Wani ambil gambar Kina boleh? Akan info Kak Wani? Ya. So korang follow-follow lah. Ya, kan? Baring menjadi Hebat. Tapi sekarang ni you first. tengah berlangsung lah dengan cerita ada rangka setahun lah untuk menjadikan mereka ni wanita-wanita affiliate yang hebat. Sebenarnya banyak juga bantuan daripada Usaha Nita. Betul. Di luar sana bukan saja daripada hiburan saja. Betul. Daripada orang macam ni, ibu ni macam mana? Cara lain tak ada ke? Ada. Okey, nak belakang sikit. Lagi belakang. Oh, sampai ke sana dah. Tahun lepas kita orang pergi London. Usaha Nita bawa semua wajah-wajah Usaha Nita pergi terbang ke kota London. Sebab Usaha Nita buat pertama kalinya satu syarikat Malaysia menandatangani MOU dengan Side Business School. Kira 1, 2, 3 freestyle. Bukan kaling-kaling tau. Saya ada waktu tu sebab saya tengok video tu. Oh. Saya Boleh. Saya ada melihat Boleh. video tu di mana anda semua antaranya awak. Awak, Syah, Fatah, ramai. Ramai juga lah. Ya. Sekejap. Nak ambil bertiga ke? Nak belakang sikit. Lagi. She, You sekali dengan ni ke? wanita Asia yang pertama menandatangani Dahsyat ni, MOU ramainya. dengan Oxford University. Ramai sorry ya. Kita sambung lepas ni boleh? Sebagai Boleh. sekejap. Kalau ada Ni wanita kedua. nampak? I tengah I foto dia orang. Okay, sure. Banyak lagi Boleh. sebenarnya. Banyak lagi Okay, boleh. Oh, sorry. Brilliant pergi Okay. Indonesia, pergi Turkey. Okay. Banyak sebenarnya kalau nak cerita tak habis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Dah tak. siap lagi dia. Ada lagi ke? Oh, dah sudah. Kita tak payah still dirty sangat lah. payah. Sekarang ni kita akan berhibur. Alright. Awak perasan tak? Dah berapa banyak Ramai. kita tampilkan. Ramai. Kita ada muka terbaik. Visual ada, kita ada mini fly. Kak Wani, tadi kan dia tak bagi Kina ambil. Dia tu kejap lagi. Benar-benar. I nak masuk tadi. Dah bagi dia dah bagi phone dah. Tak boleh. Dia kata no. Batal cakap lah. Dah berapa Jom dah? kita berhibur dengan Last you je persembahan tadi dekat. seterusnya. Beliau adalah merupakan antara Kak Wani balik berapa? wajah eksklusif yang diambil untuk Amber tahun lalu. Dan beliau tetap cantik macam biasa. Nak minta tolong ambil gambar boleh? Boleh bas. Gimana nak bas sebenarnya? Tadi lagi. Dah 3-4 kali approach. Dayang pula. Mana Dayang? Nanti kita cakap je. Okey, sekarang kat ni. Kau ni dekat sini. Okey. Korang sabar kejap. Ramai sangat. Nampak? Dia dah uncontrollable. Tak boleh. Ramai gila. Nampak? Dah macam apa dah ni? I am so